Orang perempuan rezeki mereka berbeza dengan orang lelaki bila duduk di Mekah Al-Mukarramah ni. Orang perempuan dengan pakaian menutup aurat mereka terus boleh masuk ke dalam Masjidil Haram. Nak solat di kawasan tawaf, nak solat di kawasan dalam masjid. Tapi orang lelaki bila nak masuk kena pakai kain ihram. Tak boleh tidak. Memang tak lepas. Dekat depan sana ada security. Kalau lepas kat sana, depan sana ada security lagi, bawah ada security lagi, pakai baju biasa pun tak dapat. Tapi rezeki orang perempuan berbeza. So begitu juga orang perempuan bila nak masuk syurga sangat mudah. Mereka taat dan patuh pada suami mereka, menjadi isteri yang salihah, ikut tuntutan agama, dan mereka dah boleh masuk syurga. Tapi di sini di dunia dah nampak boleh masuk ke Masjidil Haram dengan pakaian yang menutup aurat, mereka boleh masuk. Berbeza dengan orang lelaki. Itulah rezeki puan-puan, makcik-makcik, ibu-ibu, dan moga-moga ianya baik untuk tuan-puan, untuk perempuan yang dapat, pastikan gunakan sebaik mungkin peluang yang ada. Tuan-puan yang nak mencari pakej umrah, cari kami di Mursyid Al-Haram Metropolitan. Hotel kita belakang ni saja. 90% pakej kita duduk di Safwa Hotel, Zamzam Tower, dan inilah kawasan-kawasan hotel kita paling dekat dengan dataran masjid. Cari kita segera, hubungi kita segera, dapatkan harga-harga yang menarik untuk tuan-puan terbang bersama kita pada tahun 2026, 2027 insya-Allah taala. Moga-moga Allah berkati rahmati kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.